Korang boleh try dengan posisi riba. So, buat baby macam ni, terlangkup ataupun meniarapkan dia, dan kemudian menggunakan cupping. So cup C dan tepukkan sahaja. Okey, sehingga dia ada bunyi burp. Tapi sekiranya kalau dia tak bunyi, tak keluarkan gas, which is dia tak ada gas yang nak dikeluarkan. Sebab bila kita bagi dia lekapan susu dengan betul ataupun menyusu dengan betul, which is dia tak ada gas nak dikeluarkan. Melainkan kalau you menyusu and then ada gas ataupun udara yang masuk sekali dan dia akan terus burp sahaja. So dia kalau nak burp sebenarnya hanyalah 1 ke 2 minit sahaja. So boleh burp. Ini adalah posisi riba yang pertama. Yang kedua boleh buat posisi tangan. So yang ini kita akan buat V. Kita ampung ambil tangan kita and then kita ampung dia sedikit, tundukkan dia sedikit and then baru kita burpkan. Yang ni. Tapi tak adalah kita tercekikkan dia, which is kita hanya letakkan sahaja dan buat V shape lah. Dan tangan kita ni kita ampung dia. Dan tundukkan dia sedikit and burp. Dan korang juga boleh buat cara dengan daripada pinggang ni bawa naik ke atas untuk mengeluarkan angin. So naik ke atas. Dan yang ketiga boleh letak dekat bahu. Ini adalah posisi bahu. Letak dia dekat bahu. Okay, and then buat cupping juga and dab. So 1-2 minit sahaja, tak perlu lama. Sebab sekiranya kalau kata dia ada gas, kalau kita dudukkan dia sahaja macam ni pun, buat posisi tangan pun dia memang akan terus burp.